Macam mana 2 biji telur ni boleh bantu anda jadi kurus ataupun kawal berat badan anda dan kawal selera makan? Okey, jom saya cerita macam ni. So sebenarnya untuk kita kurangkan berat badan ni, selain daripada kita jaga kalori, kita juga kena jaga insulin level dalam badan. So kalau dalam perut kosong, kita terus makan karbohidrat, kita terus minum air manis, kita terus makan benda-benda yang menaikkan insulin, which is kebanyakannya adalah karbohidrat dan sugar, menyebabkan insulin level kita tinggi dan menyebabkan kita lagi tendensi untuk simpan lemak tu lebih banyak. Sebab insulin ni kerja adalah tukar gula kepada lemak. Jadi bila bila insulin tu dah biasa tinggi, so kita akan simpan lemak. So cara macam mana? Waktu perut kosong, okay, makan dulu 2 biji telur rebus ni. Sebab ini adalah protein yang tinggi. Jadi bila kita dah makan ni dulu, perut kita dah diisi dengan protein dahulu. Okay, yang terbaik sebenarnya sayur dahulu, tapi mungkin susah nak cari. So kita cari 2 biji telur ni dulu, baru makan benda lain. Selain daripada mengawal ataupun menjaga kalori dan juga apa yang kita makan. Contohnya makanan bergoreng, makanan berminyak. Yang itu pun kita kena kurangkan. Tapi cuba tukar protokol, makan dulu 2 biji telur ni atau apa-apa protein sebelum makan benda lain. So anda belajar something ke? Cuba komen. Janji buat.